Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Astro Awani. UMNO lebih kuat, kurang dikritik berbanding Parti Keadilan Rakyat dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Adakah benar UMNO kini kembali dominan dalam politik negara? Mengapa kritikan lebih tertumpu kepada Parti Keadilan Rakyat dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia? Dan adakah ini tanda kebangkitan sebenar atau sekadar persepsi sementara? Kenyataan Khairi Jamaluddin ini datang pada waktu yang cukup menarik. UMNO baru sahaja meraihkan ulang tahun ke-80, satu simbol sejarah panjang yang penuh naik turun. Dalam politik, persepsi adalah segalanya. Bila seorang tokoh seperti Khairi mengatakan UMNO kini lebih kuat dan kurang dikritik, kita kena lihat ini bukan sekadar kenyataan, tetapi sebagai satu signal politik. Pertama sekali, kita kena faham apa maksud lebih kuat dalam konteks ini. Kekuatan politik bukan hanya tentang jumlah kerusi. Ia juga melibatkan kestabilan dalaman, disiplin parti, dan keupayaan mengawal naratif. Dalam hal ini, UMNO memang nampak lebih stabil berbanding dua parti lain iaitu Parti Keadilan Rakyat dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kita lihat konflik terbuka antara Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Ini bukan sekadar perbezaan pandangan biasa. Ini adalah perebutan arah dan kepimpinan. Bila berlaku situasi begini, rakyat akan nampak parti itu tidak stabil. Dalam Parti Keadilan Rakyat pula, hubungan antara Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli sering menjadi perhatian. Walaupun tidak selalu terbuka, tetapi naratif ketegangan itu sentiasa wujud. Ini memberi ruang kepada persepsi bahawa Parti Keadilan Rakyat juga sedang berdepan cabaran dalaman. Sekarang kita bandingkan dengan UMNO. UMNO hari ini mungkin tidak lagi dominan seperti dahulu, tetapi mereka menunjukkan satu perkara penting iaitu kawalan dalaman. Walaupun ada perbezaan pandangan, ia jarang meletup menjadi konflik terbuka. Ini memberi gambaran kestabilan. Tetapi persoalan besar, adakah UMNO benar-benar kurang dikritik? Atau sebenarnya mereka hanya kurang menjadi sasaran utama? Realitinya, kritikan terhadap kerajaan hari ini banyak tertumpu kepada menteri-menteri daripada Parti Keadilan Rakyat kerana mereka memegang jawatan utama dalam kerajaan pusat. Bila sesuatu dasar tidak popular, perhatian akan terus kepada mereka. Ini menyebabkan UMNO kelihatan seperti low profile, walaupun sebenarnya mereka juga sebahagian daripada kerajaan. Ini satu strategi politik yang sangat menarik. Bila anda tidak berada di barisan hadapan dalam membuat keputusan kontroversi, anda juga tidak akan menjadi sasaran utama kritikan. Jadi persoalannya, adakah ini kekuatan sebenar atau sekadar kedudukan strategik dalam kerajaan? Khairi juga menyebut bahawa menteri-menteri UMNO tidak terpalit dengan skandal besar dan menunjukkan prestasi yang baik. Ini satu dakwaan yang perlu dilihat secara objektif. Memang ada negeri-negeri di bawah UMNO yang menunjukkan prestasi stabil, seperti di Pahang di bawah kepimpinan Wan Rosdi Wan Ismail. Tetapi kita tidak boleh generalisasikan keseluruhan tanpa melihat data menyeluruh. Di sinilah pentingnya kita sebagai rakyat untuk menilai, bukan sekadar menerima naratif. Adakah prestasi itu benar-benar lebih baik, atau hanya kelihatan lebih baik kerana kurang tekanan dan perhatian? Kita juga kena lihat satu lagi dimensi penting iaitu memori politik rakyat. UMNO pernah mengalami kekalahan besar dalam sejarah moden Malaysia. Isu integriti, skandal, dan kepercayaan masih segar dalam ingatan ramai. Jadi walaupun hari ini mereka kelihatan stabil, persoalannya adakah rakyat benar-benar sudah memaafkan dan melupakan? Atau rakyat hanya menunggu masa untuk menilai semula pada pilihan raya akan datang? Dalam politik, kitaran ini biasa berlaku.
Parti yang dahulu jatuh, boleh bangkit semula jika berjaya mengawal naratif dan memperbaiki imej. UMNO nampaknya sedang berada dalam fasa itu. Mereka tidak terlalu menonjol, tetapi perlahan-lahan membina semula keyakinan. Namun ada juga risiko dalam strategi ini. Jika terlalu bergantung kepada kelemahan parti lain, UMNO mungkin gagal membina kekuatan sendiri yang sebenar. Bila tiba masa pilihan raya, rakyat tidak hanya banding siapa lebih lemah, tetapi siapa lebih layak memimpin. Di tengah perbincangan ini, kita kena tanya diri kita sebagai rakyat Malaysia. Adakah kita menilai parti berdasarkan prestasi sebenar atau sekadar persepsi media dan naratif politik? Adakah kita mudah terpengaruh dengan konflik dalaman parti lain sehingga lupa menilai semua pihak secara adil? Dan adakah UMNO benar-benar berubah atau hanya kelihatan lebih baik kerana parti lain sedang bergelut? Inilah realiti politik hari ini. Ia bukan lagi soal siapa paling kuat secara mutlak, tetapi siapa paling bijak mengurus persepsi dan krisis. Apa yang Khairi katakan ada asasnya, tetapi ia bukan gambaran penuh. Ya, UMNO mungkin kelihatan lebih stabil sekarang. Ya, kritikan mungkin lebih banyak tertumpu kepada parti lain. Tetapi itu tidak semestinya bermaksud UMNO sudah kembali menjadi pilihan utama rakyat. Akhirnya, semua ini akan ditentukan oleh rakyat sendiri. Pilihan raya akan menjadi medan sebenar untuk menguji sama ada naratif ini benar atau sekadar persepsi sementara. Jadi saya nak tanya anda semua yang dengar sekarang. Adakah anda setuju UMNO kini lebih kuat? Atau anda rasa ini hanya kelebihan sementara kerana parti lain sedang bergolak? Dan jika pilihan raya diadakan esok, adakah anda akan memilih UMNO atau masih ragu-ragu? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Kita nak dengar suara sebenar rakyat, bukan sekadar naratif elit politik. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.